Jadi bila kita tengok dekat adik punya borang ni, ada mimpi pelik, ada lebam-lebam, betul? Dan dengar suara dan dalam kepala dan depression lah. Mimpi yang paling kerap mimpi apa? Mimpi lelaki yang tak kenal. Lelaki yang tak kenal, dia datang bersama ke ataupun sampai tahap bersetubuh ke, dia merogol ke? Merogol lah. Okay. Allahu Akbar. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Pejuang paranormal di tengah malam sunyi, ku dengar panggilan rintihan jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Abang Wan datang membawa sinar terang, dengan ketahui dan semua rasa takut hilang. Tak gentar, tak pernah goyah. Abang Wan melawan segala mara bahaya. Jin dan sihir bukanlah halangan, dengan doa suci semua teratasi dengan tenang. Abang Wan paranormal, menolong yang lemah, mengusir segala jin yang nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk rawatan lah. Ya, syukur Allah mudahkan urusan kita. Adik daripada mana? Senawang lah. Okay. Jadi bila kita tengok dekat adik punya borang ni, ada mimpi pelik, ada lebam-lebam, betul? Dan dengar suara dan dalam kepala dan depression lah. Okay. Adik tolong gantungkan dekat baju. Kepitkan je kat baju. Dekat sini ya? Dekat mana pun boleh. Kita balik. Dekat bawah. Belah atas. Macam tu. Okey. Okey, dari sudut mimpi pula, mimpi yang macam mana? Mimpi yang paling kerap mimpi apa? Mimpi lelaki yang tak kenal. Lelaki yang tak kenal, dia datang bersama ke ataupun sampai tahap bersetubuh ke, dia merogol ke? Pernah. Merogol lah. Okey. Memang kerap kali dia datang lah. Okey. Ini kalau petanda mimpi lelaki bersama kena rogol ni biasanya jin asyik lah ataupun jin pencinta. Jin pencinta ni dia dua sumber, sama ada daripada keturunan kita yang kita warisi ataupun jin liar yang mana-mana kita pergi hiking ke, pergi air terjun ke, ada jin tengok suka kat kita, dia follow kita. Macam tu. Dia tak ada kena-mengena pun dengan orang buat. Okey, lebam-lebam peha betis pun ada. Kerap lah. Kerap. Okey. Dengar suara dalam kepala dan depression. Okey, ada tak berubah depression? Selain depression, ada tak berubah emosi, tiba-tiba jadi sedih, tiba-tiba jadi barat, tiba-tiba jadi takut, tiba-tiba jadi risau, tiba-tiba kemurungan tanpa sebab lah. Pernah jumpa doktor tak? Pernah. Dia diagnose apa? Anxiety depression memang bipolar. Bipolar lah. Okey. Dah makan ubat ke apa? Sebenarnya makan tapi dah tak makan. Dah kawal lah. Okey. Bagus kawal lah. Pasal apa, ubat tu kita takut efek lama-lama nanti, kita takut nanti kita kena bersandar dengan ubat lah. Kalau kita tak gila, jadi gila pula. Ya, subhanallah. Okey, pernah kena rasuk tak? Rasuk tak tahulah. Kalau buat rawatan ada menangis ke, menjerit ke? Ada lah. Menangis pernah lah. Okey. Sekarang ada rasa berdebar-debar? Tak ada, cuma rasa macam menggigil kat kaki sikit. Menggigil kaki lah. Okey. Dari sudut sakit, ada sakit apa-apa tak? Tak ada. Tak ada sakit apa-apa? Sakit yang tu je lah, anxiety depression. Depression yang maksudnya sakit emosi je lah, fizikal tak sakit. Okay. Jadi sebagai pesakit, perlu penting kita tahu bahawa bila kita sakit, kita tahu Allah Ta'ala yang memberikan ujian pada kita lah. Jangan kita tuduh sesiapa pun. Pasal tuduhan ni tak datangkan jalan keluar pun. Banyak orang sibuk tuduh sana sini, bertahun-tahun dia tak sembuh. Pasal emosi dia tak stabil, dia masih negatif dengan semua orang.
Jadi bila kita sakit ni, kita muhasabah diri. Ya Allah bagi aku sakit supaya aku dekat dengan dia. Kita anggap begitu je lah. Memang ada jalan-jalan dia, tapi kita tak perlu ambil tahu pun jalan-jalan dia. Yang kita tahu, segalanya datang daripada Allah dan akan kembali pada Allah. Derita sakit ni dah berapa tahun? Lama dari 2018. 2018 lah. Okey, lama juga ni. Ada tak suara-suara yang suruh bunuh diri? Potong tangan? Ada. Okey. Jadi subhanallah, jin hanya dapat menguasai orang yang lemah emosi. Jadi selepas rawatan ni awak kena kuat emosi. Kita akan bagi cara macam mana kaedah supaya kita reset balik pemikiran kita. Jangan kita duduk dalam negative thinking lagi. Jangan duduk dalam kita punya lemah lagi. Pasal kita manusia Allah jadikan sebaik-baik kejadian. Kita khalifah. Kita lebih mulia pada segala makhluk yang ada. Cuma banyak manusia dia menganggap jin lebih hebat. Itu sebab dia dikawal dan juga dibudakkan oleh bangsa-bangsa jin ni lah. Sikit-sikit saya tak boleh, dia kuat. Saya tak boleh, memang tak boleh. Subhanallah. Jadi kita dah dapat serba sedikit awak punya info. Kalau dari tanda-tanda ni memang gangguan lah. Cuma kita tak tahu gangguan ni kuat ataupun tidak lah. Kalau kuat nanti kita ruqyah, awak akan kena rasuk lah. Kalau tak kuat, awak akan hanya bertindak balas lah. Rasa menggigil, rasa panas, rasa sejuk dan rasa sakit di anggota tertentu lah. InsyaAllah. Dari sudut lain, period stabil tak? Kadang-kadang tak. Kadang-kadang tak stabil lah. Pasal ada pesakit yang 3 tahun datang bulan tak berhenti-henti. Ada yang 10 tahun tak datang bulan. Jadi itu sebab kadang-kadang kalau yang sebegitu mungkin ada jin dalam rahim. Dia mengganggu. Besok kahwin pun nanti sukar zuriat, selalu keguguran. Itu dah jadi trouble lah bila mana kita tak rawat yang dalam perut. InsyaAllah. Apapun mustahil bagi abang, tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah, segalanya dia akan beri. Cuma mengikut kadar dan waktulah. Dengan abang tak percaya pun tak apa. Yang penting awak percaya sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang memberikan penyakit dan hanya Allah mampu menyembuhkan segala penyakit. Allah yang memberikan segala-galanya. Tak ada makhluk yang boleh memberikan apa-apa. Selepas ni, awak niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan usaha yang aku lakukan hari ini mengabulkan segala hajat aku. Di bulan Ramadan ni aku bermohon, kabulkanlah segala hajat aku. Lepas tu tutup mata, zikir dengan kalimah Allah ataupun la ilaha illallah diulang-ulang. Guna hati awak. Selepas rawatan ni, bila-bila masa awak hidupkan hati awak dengan zikir. Pasal kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Allah ataupun la ilaha illallah. Kalau ada rasa sakit sangat, bagi tahu. Nanti ada part-part yang awak akan tekanlah pakai kayu ni, kepala, dekat bahu, dekat belakang badan. Kalau ada rasa sakit sangat, bagi tahu. Sekarang niat dan boleh mula zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahil-'aliyyil 'azim. Bismillahil-ghafurus syakur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi arkik min kulli syai'i yuzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Ya Allah, izinkanlah aku merawat jasad ini, ya Allah. Jika ada jin dan sihir dalam tubuhnya, ya Allah, binasakan, ya Allah, hancurkan, ya Allah. Jika ada yang tertinggal ataupun lari di mana-mana, ya Allah, heret mereka masuk semuanya dan binasakan semuanya, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. يا الله 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 يا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن حمزة الشياطين وأن يحضرون. الله أكبر. Lahirkan diri kalian wahai bangsa jin. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن حمزة الشياطين وأن يحضرون. الله أكبر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. الله أكبر. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Ukhruj adallah, ukhruj adallah. Al'anuka bi la'natillah. Bismillah, Allahu akbar. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقل ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, buka mata. Sekarang awak rasa macam mana? Sakit badan. Sakit badan? Rasa muntah. Rasa nak muntah? Okey. Dada sekarang rasa okey? Rasa lapang ke ataupun ada debaran lagi? Debaran macam tak ada. Cuma rasa macam menggigil lah. Menggigil. Ada rasa nak dikawal tak tadi? Macam ada. Macam rasa nak dikawal tapi awak tahan Dia tahan. Tak apa. Kita kelihkan sekejap. Mana selendang aku? Yang selendang dia ni? Oh ni lah. Kita klikkan Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Qala Musa ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalan mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Keluarkan segala kebatilan jin dan sihir yang masih ada dalam jiwanya ya Allah, yang masih ada dalam tubuhnya ya Allah. Tamatkan segala gangguan yang ada padanya ya Allah. Izinkanlah ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اخرج على الله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء روحاني يسمى إذن بسم الله الرحمن Okey, bagi tangan. Tapak tangan. Okey. Okey, gosok dua-dua tapak tangan. Okey, tekupkan kat muka, selawat Nabi. Tarik nafas dalam. Tak payah buka topeng pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam. Macam tu. Okey, tahan, lepas. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas dalam. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Okay, yang ketiga ni kau abang baca dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahim. Dengan menggunakan wangian kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakitku, Ya Allah, rohani, jasmani dan emosi, Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas paling dalam. Okey, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas. Okey, sekarang rasa macam mana? Ada rasa ringan tak? Ada rasa hilang tak sakit? Ada rasa kurang. Ha? Macam kurang. Rasa kurang. Okey. Shaky ada lagi tak? Kurang. Alhamdulillah. Sebentar Okay. Kita nak tutup hijab telinga kejap. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tutup semula hijab-hijab yang terbuka ini, Ya Allah. Tutuplah semula, Ya Allah. Hijab telinga yang terbuka, Ya Allah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-asqani fahum muhmahun. Waj'alna min bayni aydihim salam wa khalfihim salam fa'u syai'an fahum la yubsirun. Lindungilah telinga ini, Ya Allah, daripada berkomunikasi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan waj'alna min bayni aydihim salam wa khalfihim salam fa'u syai'an. Allahu akbar.
Ini masukkan dalam telekung, letakkan dekat ari-ari ujung dia. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'i yuzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfika. Bismillahi arkik. Hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah segala jin, segala sihir yang masih ada dalam tubuhnya ya Allah, yang ada dalam rahimnya ya Allah. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, letak dekat ulu hati. Kat yang ada tulang lembut tu. Okey. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah zatullah, la ilaha illallah sirullah. La ilaha illallah qudratullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiya. Allahu akbar. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiya. Allahu akbar. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarkan segalanya ya Allah. Tamatkan segalanya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ukhruj 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, lepas. Okey, sekarang awak rasa macam mana? Rasa lapang, rasa tenang? Ada rasa tenang. Cuma rasa menggeletar tu je. Rasa menggeletar ada sikit lagi ya. Okey, buat tangan macam ni kejap. Okey. Dalam ke? Dalam pun boleh. Okey, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina. 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 Okey, alhamdulillah dah. Okey, kalau ikutkan tadi benda tu nak cuba kawal awak, tapi awak tahan. Tak apalah. Ya, kita yakin ayat yang kita baca ni akan memusnahkan dia. Ya. Pasal Al-Quran ni memang
digunakan untuk membinasakan bangsa-bangsa jin dan kebatilan lah. Allah nyatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, yang batil akan musnah. Jadi selepas perawatan ni ada beberapa perkara yang awak perlu jaga. Yang first, perbaiki hubungan kita dengan Allah lah. Kita punya syariat, solat kita dan segalanya lah, aurat-aurat kita kalau boleh perbaiki. Pasal apa? Jin ni dia tertarik pada orang yang membuka aurat sebenarnya. Ya? Dan setiap kali buka baju ada baca doa buka pakaian tak? Selepas ni baca. Nanti kita dalam amalan ada. Dia pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Pasal setiap kali kita buka baju, kita tak tahu ada berapa ribu jin yang sedang memperhatikan kita. Hari-hari dia tengok, jadi dia akan jadi magnet untuk tertarik dan mendampingi kita lah. Dan kedua, kita ada bagi beberapa amalan zikir. Nanti awak amalkan zikir tu. Kalau tak sempat subuh, awak buat lepas maghrib. Kalau tak sempat lepas maghrib, awak buat lepas subuh lah. Sehari sekali je. Dan yang ketiga, nanti kita bagi air penawar tu. Jadi kita akan ajarkan cara untuk mandian limau apa semua menggunakan air penawar tu lah. Dan air penawar tu boleh tambah, tak ada masalah. Cuma abang saja satu, awak ambil minyak kasturi ni. Minyak kasturi ni memang kegunaan dia, kita gunakan untuk orang yang ada gangguan mimpi, ada lebam-lebam, ketindihan ketika tidur, dan juga orang yang ada gangguan emosi. Cara dia semua kita akan ajar, kita dah buat video, nanti tengok cara dia lah. Jadi badan semua sakit tak ada, jadi kita just suggestkan untuk minyak kasturi ni je lah. Kalau awak nak beli, awak cakap akak je lah. Okay. Dan yang keempat, Allah Ta'ala cipta emosi untuk kita kawal. Jangan biarkan emosi yang kawal kita. Kerana bila emosi kawal kita, jin dan syaitan akan ambil manfaat untuk menunggangi kita. Pasal memang dalam permainan emosi ni memang ada campur tangan syaitan, ada campur tangan jin lah. Tapi kita tahulah bulan puasa ni, syaitan dibelenggu. Tapi jin-jin tidak dibelenggu. Itu sebab kita masih kena gangguan lagi di bulan puasa ni. Okay? Jadi, selepas kawal emosi, reset balik ni, awak turun reset minda awak. Aku dah usaha, aku yakin dengan Allah, aku sabar, aku doa dan aku bertawakal pada Allah. Jangan lagi main negative thinking. Jangan biarkan sesuatu yang kita fikir tu diterbuai. Bila rasa nak terbuai je, ambil minyak wangi ni cepat-cepat letak kat tangan dan terus tarik nafas. Kita cut dia. Pasal kerana emosi, banyak juga orang boleh bunuh diri dan sebagainya lah. Pasal bila dah gangguan, dapat bisikan-bisikan ni, ini memang bahaya lah. Subhanallah. Jadi jaga empat tu, tengok dalam masa sebulan dua macam mana. Kita tak wajibkan untuk susulan, kalau orang rasa nak datang lah. Cuma tengok dalam sebulan dulu. Jangan seminggu rawat, jadi balik, awak terus cari perawat. Pasal kat situ awak tak nampak awak struggle untuk lawan sakit awak. Kita dah manja sangatkan diri kita. Bila manja, nanti kita sakit sikit cari perawat lah. Biar kita struggle, kita berlawan dengan emosi kita, sakit kita, baru kita akan dapat jalan keluar lah. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum.